Long, mana duit pusaka mak? Kan aku dah uruskan semua dah. Uruskan? Kenapa sesen pun aku tak dapat? Memanglah kau tak dapat. Aku dah sedekah kat Mahat Hafiz. Dapatlah mak pahala juga tu nanti. Ya Allah, suka-suka hati kau je bagi kat Mak Tafiz. Aku ada bahagian tau. Kan aku dah kata atas nama mak bukannya aku ambil duit tu. Kalau bagi kau tak buat apa tak nanti duit tu. Long, kau salah ni. Duit tu hak kita bersama. Kita patut faraidkan. Mana boleh kau suka-suka nak bagi dekat orang lain? Jangan buat begini. Selepas seseorang itu meninggal dunia, harta arwah menjadi hak milik waris faraid. Duit pusaka tak boleh digunakan untuk sedekah atau kebajikan tanpa persetujuan semua waris. Antara solusi yang boleh dibuat adalah yang pertama, rujuk perunding pusaka ataupun mahkamah syariah. Jika ada waris yang tidak faham hak mereka atau pentadbir bertindak bersendirian, rujuk kepada pakar profesional adalah penting untuk penyelesaian. Yang kedua, adakan perbincangan keluarga. Semua waris perlu berbincang dan mencapai kesepakatan sebelum harta pusaka digunakan atau diagihkan. Nak bijak pusaka? Hubungi Puan Umi untuk panduan urus pusaka.